Hi guys, it's me, Ipa Team here. Orang Melaka Ipa. Okey korang, hari ni seharian pergi ke bazar. Iftar dengan keluarga, makan berbuka puasa dekat masjid, cari bazar cari baju, pergi cari makanan dah beli dah, cuma kita makan je. Macam mana aku tahu makanan dah beli? Aku ni lah makanan kita pergi beli kat bazar makanan. Lepas tu solat pergi bazar Palembang sebab ada siapa tambah tua. Lepas tu tu je lah. So jomlah kita tengok video kita sampai habis. Okay, so kita tengah makan. Alah, mau nak makan tu habis. Hai lagi sikit pun. Tempe ada ke? Bukan air. Tempo je. Naik kadi ke? Naik coklat? Ya. Kita nak makan. Ada mic ah. Kena cakap aku tak ada mic tau. Apa kau buat tu, Pak? Nak buka. Buka. Alah, ayah pun nak masuk tak? Nak. Ayah kita tengok tu. Lagi kat bazar kita sambung. Sebelum kan mana ni? Alaya ni. Bukan orang kena ayam pun. Lain lah. Kau nak ke? Sama juga pun dengan ayam ni. Kau kau nak juga? Kau nak masuk sana. Ayam ni semua ayam. Kamu kepak ayam tu? Tak nak. Ayam. Lain satu. Iya. Oh ni. Sudah satu ya? Kasih. Adik punya. Dah ada. Ada ya? Ada dah. Tak mana ada. Timun tadi ibu.
Tempe tu. Bawahnya. Aku ni lah. Yang tadi aja ni, Bos. Oh, sabun. Jadi border ni bentuk mana? Jam aku deh. Nampak? Lagi kau nak buang. Ni buang. Ni, habis dah tadi ambil kan? Saya ambil kan? Dah ambil kan? Makan kan? Dah buang. Ayah ni. Buang. Hai kelabu. Keladi. Keladi. Kenapa ayah? Ini maca namanya. Keladi apa? Keladi tu. Keladi tu apa? Oh ni maca, keladi tak beza. Beli baju raya tak ada tahu kan? Keluar. Nak ulang nak ulang. Boleh lah, minyak lah. Nanti nak makan nasi, air ni cukup ke? Cukup. Wah, banyak ni. Ni, lihat. Lihat tu, saya apa? Dengan nyanyi. Nampak nasi mic on tau. Kalau tak on, tak boleh cakap. Kita cakap sikit lah. Ni buat video. Kita kan. Hari ni puasa yang ke boleh ke? 15. Kita puasa yang ke puasa 14 lah. Kita puasa yang ke 14 tahun. Puasa yang ke 14 hari. Cakap. Sekarang kita puasa yang ke berapa? Tengok kamera, Richa ada bawah. Ni. Okey, Richa hari ni puasa yang ke berapa? Tak tahu. 14. Hari ni puasa yang ke 14. Hari ni berapa? 15. Hari ni tarikh 15. 15 apa? Mac. 15 Mac 2025. So kita orang ada dekat Masjid Al-Amin MITC Melaka. Kita orang dah selesai beli makanan dekat bazar, borong makanan. Lepas tu kita berbuka. Lepas tu nanti kita sambung dekat bazar esok kot, tak tahulah. Lepas tu nanti kita akan sambung lagi kat bazar. Aku betul tahu kat bazar mana, tapi aku akan rekod jugalah bazar tu kan. Nak beli baju. Dah.
Sekarang ni dah pukul 7.36. Nak solat. Okay. So nanti kita sambung lah lepas solat. Lepas tu kita makan. Kita makan nasi kerabu nanti. Nanti kita makan nasi kerabu, nanti kita sambung. Okay. Bye bye. Nanti kita makan. ASMR. Itu bunyi kan? Quiet. Wah, pengen. Daging. Ya. Aku takut. Tengok nasi berlambak-lambak. Tengok nasi berlambak-lambak. Kita kena bersyukur. Buat CEO of Pantun. Bismillahirrahmanirrahim. ASMR. Enggak. Pantai Timur kan? Jangan. Bersih kan? Ada foto. Bau nak tengok kamera tak tahu. Ini sayur. Siapa kan air tu? Air green. Lemak air. Masya Allah, kedainya. Mai ke dalam situ tak boleh harap. Lihat nasi kerabu. Walaupun tak selalu makan. Biarlah orang tengok, tak malu. No reaction. Jangan. Dan dagingnya. Yang mengerti. Boleh sebut sama belacan.
bihun eh? Daging biasa. Anh ơi. Đây. Boleh makan sampai mengang. Ini perut kembang. Kalau kalian buat kita buat jaga. Untuk lebih lah. Dah. Saya dah tak tahu. Akan juga minum. Kawan tu. Nasi kelabu. Mesti kau tengok waktu petang atau pagi. Nak. Wah. Hantar famous kabu ah. Sudah famous betul. Ulam. Ah, kau apa ke? Ulam. Itu kita famous tu lah. Tak. Betul ah. Kadang ada untuk juga. Ulam tahu apa? Ulam. Ayo apa? Kau tak jadi ulam. Tentu. Gemuk ah. Tidak apa ni. Tu juga apa? Ayam. Ayam. Datang sini ah. Datang sini lah. Begitu buka boleh? Hah? Nanti kau edit kau buka. Tak nak. Boleh, malu kau boleh. Tak boleh. Wah, wah. Apa sudah cukup? Cuma nak tutup muka lah hai. Tak pernah kecam kau macam Pika. Kau bukan macam Pika. Tak masalahnya. Ya, kau dah tu je. Ah. Tak ada. Itu aku ni bukan sampai satu Malaysia. Belum lele pak. Itu aku ni bukan satu Malaysia, tengok. Satu Melaka je. Tak apa, tidak biar. Oh, bang. Itu banyak lagi. Dulu tu. Wah. Nah. Malak kau tu. Kau suka nak kat dia ni. Kat. Nampak kan tu? Dia nak masuk. Betul tak nak masuk ni mulut dia tu. Mulut tu tak ada dia. Dia tak nak. Dia tak lain. Tak apa. Dah. Hello. Baik aku cakap dengan tu. Wah. Dah. Duduk lagi ya. Hello. Betul kan? Apa? Ale. Ke belakang lah. Nak cakap. Cakap je lah. Cakap apa-apa je.
Malulah korang. Ada keluarga saya. Ni kakak saya tinggal makan. Makan apa kak? Kelabu. Nasi kelabu. Mana kelabu? Kerabu. Ibu naik keladi bagi bu. Ibu naik keladi. Naik keladi kan? Kerabu. Apa? Kerabu. Kelabu. Kerabu. Kelabu tu warna. Sabar. Air. Ambil air tak? Nah. Ni asin ada tak ada guys. Ni apa ni dia? Lampu menyala. Lampu menyala sebab nak buat. Kena pakai iPhone ayah. Ayah. Ya. Tu dah betul. Ada tak? Nak buat es. Dah sini tak? Tak tahu. Apa dah buat dah? Jorok sekali. Ada kali saya. Ini saya tutup muka tak sebab saya tak boleh tak. Saya pakai ini. Wow. Kak nak pasang kak baju macam mana kak? Apa? Kak pasang kak baju. Pasang kak kerudung. Ada kau. Nak pasang kat tudung macam mana kak nak cakap? Kau rajin cakap ke? Mau baca sikit. Mana? Kat tempat ni kat. So nice. My style. Saya cabut aja. Buat lompok. Saya pakai ini. Saya pakai ini teman. Saya pakai ini. Saya pakai ini. Saya pakai ini. Cik Mas jual. Saya beli harga. Beli satu harga dia. Yang bunduk. Masuk sini. Nasi kerabu. Mantap. Oh, sabar. Aduh, naik lagi. Itu baru dah berubah. Kau cakap lagi? Tak busuk. Kau nak cakap apa lagi? Rahsia. Hari ini kita nak tutup kamera. Bila korang lagi kita sambung dekat bazar. Okay, bye-bye. Bye-bye. Dah nampak? Very good. Bye-bye.
Tulis kat situ Kumpul boleh hantar sehingga minggu terakhir. Riuh cahaya sinar, langit biru yang segar, kini engkau jauh dari mata. Okey, kita dah habis pergi ke pasar. Semua angkat juga ni. Pasar. Okey, kita dah dari perjalanan 12 pagi dah sebenarnya. Kalau ada pukul 12 tu, so nak balik. Macam panas lagi bazar